Pernahkah anda merasakan seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku? Sesuatu di sebalik tabir realiti yang kita lihat setiap hari. Satu perasaan bahawa anda bukanlah sekadar gabungan tulang dan daging yang melalui rutin harian, tetapi sesuatu yang jauh lebih luas, lebih abadi. Jika ya, anda tidak bersendirian. Perasaan ini adalah bisikan dari diri anda yang sebenar. Satu panggilan untuk kembali mengingati siapa anda sebenarnya. Kita hidup dalam dunia yang mengajar kita bahawa kita adalah hasil daripada keadaan kita. Kita diberitahu bahawa identiti kita dibentuk oleh nama kita, pekerjaan kita, sejarah kita dan badan yang kita diami. Kita bergelut, kita berusaha, kita cuba mengawal dunia luar dengan harapan untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan di dalam. Tetapi bagaimana jika keseluruhan premis ini terbalik? Bagaimana jika bukannya menjadi ciptaan keadaan, anda sebenarnya adalah pencipta keadaan itu sendiri? Jawapannya yang telah dibisikkan oleh para bijak, pandai sepanjang zaman dan kini disahkan oleh penemuan paling mengejutkan dalam fizik kuantum terletak pada dua perkataan yang paling berkuasa yang pernah anda ucapkan. Saya adalah. Dua perkataan ini bukanlah sekadar pengenalan diri. Ia adalah satu pengisytiharan kewujudan. Ia adalah kunci yang membuka pintu kepada apa yang saya panggil keadaan ilahi, satu keadaan kesedaran di mana anda tidak lagi berfungsi sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai kesedaran tak terhingga yang mengalami kehidupan melalui anda. Kekuatan di sebalik ungkapan saya adalah bukanlah satu idea baru. Ia adalah benang emas yang ditenun dalam permaidani kebijaksanaan kuno di seluruh dunia. Apabila Musa berdiri di hadapan semak yang terbakar dan bertanya nama Tuhan, jawapan yang diterima adalah, "Aku adalah aku." Ini bukan nama tetapi satu pernyataan tentang sifat kewujudan itu sendiri. Ia adalah kesedaran tulen, tanpa batasan. Apabila Yesus mengajar, beliau berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini adalah satu ajaran radikal tentang kesatuan. Bahawa percikan ilahi di dalam dirinya adalah sama dengan sumber segala ciptaan. Di Timur, Sang Buddha tidak pernah mendakwa sebagai Tuhan, tetapi sebagai seorang yang telah sedar. Beliau mengajar bahawa setiap makhluk mempunyai sifat Buddha yang sedia ada. Satu potensi untuk pencerahan yang hanya menunggu untuk disedari. Falsafah Vedanta dari India merumuskannya dengan indah dalam ungkapan Tattvamasi yang bermaksud engkau adalah itu. Ia menyatakan secara langsung bahawa kesedaran individu anda, diri anda yang sebenar, adalah sama dan tidak terpisah daripada kesedaran sejagat Brahman. Semua ajaran ini menunjuk kepada satu kebenaran yang mendalam. Identiti sebenar anda bukanlah ego, personality atau cerita hidup anda. Identiti sebenar anda adalah kesedaran itu sendiri. Apabila anda mengatakan, "Saya adalah," ia bukanlah sipolan yang bercakap. Ia adalah alam semesta yang menyedari dirinya melalui anda. Dan di sinilah sains moden bertemu dengan kerohanian kuno. Eksperimen celah ganda dalam fizik kuantum mendedahkan sesuatu yang membingungkan. Zarah seperti elektron wujud sebagai gelombang kebarangkalian tak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Tindakan pemerhatian oleh seorang pemerhati yang sedar menyebabkan gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu realiti fizikal yang nyata. Ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Fikirkan implikasinya, kesedaran secara langsung mempengaruhi realiti. Jadi, siapakah pemerhati yang paling utama? Ia adalah kesedaran saya adalah itu. Ia adalah medan kesedaran tulen yang daripadanya semua kemungkinan muncul. Apabila anda mengenali diri anda sebagai kesedaran ini, anda beralih dari menjadi watak dalam permainan kepada menjadi pemain yang sedar akan peraturannya. Jadi, mengapa kita tidak merasai kebenaran ini setiap saat?
Mengapa kita merasa terperangkap, terhad dan menjadi mangsa keadaan? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi minda kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada kehidupan kita dikawal oleh minda separa sedar. Minda separa sedar ini adalah seperti cakra keras yang telah diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan, emosi dan kenangan. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang kuat dari segi emosi, otak kita mencipta ingatan jangka panjang. Dari masa ke masa, program-program ini membentuk identiti kita. Kita mula percaya bahawa kita adalah program tersebut. Identiti kita menjadi terikat dengan cerita kesakitan kita, kegagalan kita dan batasan kita. Kuasa kreatif. Saya adalah kemudiannya disalurkan melalui penapis program ini. Apabila anda berkata, saya adalah seorang yang sentiasa gagal, atau saya adalah seorang yang tidak bernasib baik, anda tidak hanya menyatakan satu perasaan. Anda sedang memberi arahan kepada medan kuantum. Anda sedang mengambil kuasa tak terhingga dari kesedaran tulen dan memaksanya masuk ke dalam acuan batasan yang sempit. Minda separa sedar anda yang tujuannya adalah untuk menjadi cekap akan memainkan semula program ini secara automatik, mencipta realiti yang sepadan dengan kepercayaan itu. Inilah sebabnya mengapa perubahan sebenar sangat sukar. Anda boleh mencuba berfikiran positif sepanjang hari, tetapi jika program separa sedar anda berjalan pada frekuensi kekurangan dan ketakutan, anda akan sentiasa mensabotaj diri sendiri. Anda berada dalam keadaan getaran yang tidak selaras. Anda cuba mendengar stesen radio kemakmuran, tetapi dial anda terkunci pada stesen kekurangan. Bagaimana kita boleh memecahkan kitaran ini dan mula memprogram semula realiti kita dari tahap yang paling asas? Langkahnya sangat mudah tetapi memerlukan kesedaran yang mendalam. Ia bukan tentang menambah sesuatu yang baru, tetapi tentang menghentikan apa yang telah kita lakukan tanpa sedar sepanjang hidup kita. Langkahnya adalah ini: sedari ruang di antara perkataan saya dan adalah. Apabila anda mengatakan saya adalah, sebelum anda menambah sebarang label seperti letih, sibuk, gembira atau sedih, berhenti seketika. Rasakan kewujudan tulen di sebalik perkataan itu. Rasakan kesedaran yang senyap dan tidak terbatas yang hanya wujud. Inilah diri anda yang sebenar. Medan potensi sifar di mana segala-galanya mungkin. Amalan ini secara langsung mengganggu program separa sedar. Daripada terus memberi tenaga kepada identiti lama, anda mula berlabuh dalam identiti sebenar anda sebagai kesedaran tulen. Ini adalah lebih daripada sekadar pemikiran positif. Ini adalah perubahan getaran pada tahap kuantum. Anda mula beresonans dengan frekuensi sumber. Dalam mekanik kuantum, resonans berlaku apabila satu sistem bergetar pada frekuensi tertentu, yang menyebabkan sistem lain yang berdekatan mula bergetar pada frekuensi yang sama. Apabila anda berdiam dalam kesedaran, saya adalah yang tulen, anda menyelaraskan frekuensi anda dengan frekuensi medan kuantum yang tidak terhingga. Anda menjadi selaras dengan alam semesta. Dari ruang ini, niat anda menjadi sangat berkuasa. Apabila anda menetapkan niat dari keadaan kesedaran yang terhad dan penuh ego, ia seperti menjerit ke dalam angin. Tetapi apabila anda menetapkan niat dari keheningan dan kekuasaan, saya adalah, ia seperti membisikkan arahan terus ke dalam matriks penciptaan. Anda tidak lagi cuba memaksa realiti untuk berubah. Anda membenarkan realiti untuk mengatur dirinya di sekeliling kesedaran anda yang jelas. Anda mungkin sudah mula melihat tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bersedia untuk anjakan ini. Mungkin ada saat-saat di mana anda melihat sesuatu yang biasa, seperti matahari terbenam atau senyuman seorang kanak-kanak
dan tiba-tiba anda merasakan kehadiran yang tak terhingga. Atau mungkin anda mengalami episod pengetahuan spontan di mana jawapan kepada masalah yang rumit muncul dalam fikiran anda tanpa sebarang usaha. Mungkin anda pernah mengalami detik-detik kesatuan di mana sempadan antara diri anda dan orang lain atau antara diri anda dan alam semula jadi seolah-olah hilang. Atau mungkin anda mengalami ledakan kreativiti yang mudah di mana idea-idea mengalir melalui anda seolah-olah dari sumber luar. Fenomena ini termasuk manifestasi yang mustahil atau sinkronisiti di mana realiti seolah-olah mengatur dirinya di sekeliling niat anda bukanlah kebetulan. Ia adalah retakan dalam fasad ego, di mana diri anda yang sebenar bersinar melaluinya. Ia adalah tanda bahawa anda sedang bangkit dari mimpi pemisahan. Pada ketika ini adalah penting untuk kita melihat semula peranan kesusahan dalam hidup kita. Kita sering melihat cabaran dan penderitaan sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang perlu dielakkan. Tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, setiap cabaran, setiap patah hati, setiap kegagalan adalah satu bentuk persiapan yang suci. Ia adalah proses yang diperlukan untuk apa yang dipanggil kematian ego. Setiap pengalaman yang menyakitkan secara sistematik melarutkan keterikatan kita kepada identiti yang terhad. Kehilangan pekerjaan melarutkan identiti kita sebagai pekerja. Hubungan yang berakhir melarutkan identiti kita sebagai pasangan. Penyakit mencabar identiti kita sebagai badan yang sihat. Semua ini bukanlah hukuman. Ia adalah satu rahmat yang menyamar. Alam semesta melalui pengalaman ini dengan penuh kasih sayang menanggalkan semua label yang telah kita letakkan selepas saya adalah, supaya kita dapat mengenali wajah sebenar kita, kesedaran tulen itu sendiri. Kesusahan membersihkan jalan supaya kesedaran dapat mengenali sifatnya yang sebenar dan tak terhingga. Ia adalah api yang membakar apa yang tidak benar, meninggalkan hanya emas yang tulen dari kewujudan anda. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan harian anda? Mulakan dengan satu amalan yang mudah. Setiap pagi, sebelum anda mencapai telefon anda ataupun memikirkan senarai tugasan anda, duduk diam selama 5 minit. Tutup mata anda dan hanya rasakan sensasi kewujudan. Jangan cuba untuk berfikir tentang apa-apa. Hanya rasakan fakta bahawa anda wujud. Rasakan kesedaran yang senyap di sebalik fikiran anda. Inilah keadaan saya adalah. Bawa kesedaran ini bersama anda sepanjang hari. Semasa anda berjalan, rasakan kesedaran yang sedang berjalan. Semasa anda bekerja, sedari bahawa anda adalah kesedaran yang mengalami kerja itu. Apabila anda bercakap dengan seseorang, lihat mereka bukan sebagai badan yang berasingan, tetapi sebagai ungkapan lain dari kesedaran yang sama yang anda miliki. Ini akan mengubah sepenuhnya cara anda berinteraksi dengan dunia. Anda akan mula melihat keilahian dalam segala-galanya dan semua orang. Sekarang saya ingin memberi anda satu cabaran. Untuk 24 jam akan datang, perhatikan setiap kali anda menggunakan frasa "saya adalah" dalam fikiran atau percakapan anda. Jangan menghakimi atau cuba mengubahnya, cuma perhatikan. Perhatikan label apa yang anda letakkan selepasnya. Saya adalah letih. Saya adalah tertekan. Saya adalah sibuk. Hanya dengan menyedari ini, anda mula mengambil kembali kuasa anda. Anda menjadi pemerhati program itu, bukannya peserta yang tidak sedar. Kongsikan dalam ruangan komen di bawah apa yang anda temui. Kesedaran adalah langkah pertama untuk kebebasan. Sudah tentu, semasa anda memulakan amalan ini akan ada tentangan. Ego anda, identiti terhad yang telah mengawal hidup anda selama ini, tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Fikiran keraguan akan muncul. Ini terlalu mudah untuk menjadi kenyataan.
Saya masih mempunyai masalah sebenar. Saya tidak merasakan apa-apa perubahan. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah program lama yang cuba mengekalkan kawalannya. Anggaplah ia seperti sistem imun psikologi yang menyerang apa sahaja yang baru dan tidak dikenali. Jangan melawannya, hanya perhatikan fikiran-fikiran ini dengan kesedaran yang sama anda berikan kepada frasa saya adalah. Sedari bahawa anda bukanlah fikiran-fikiran itu. Anda adalah kesedaran yang menyedari fikiran-fikiran itu. Di sinilah bidang epigenetik memberikan pandangan yang menakjubkan. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Keadaan emosi anda yang didorong oleh kepercayaan anda tentang siapa diri anda secara berterusan menghantar isyarat kimia kepada sel-sel anda. Apabila anda hidup dalam keadaan tertekan, ketakutan atau kekurangan, anda menghidupkan gen yang berkaitan dengan penyakit dan kelangsungan hidup. Tetapi apabila anda secara konsisten kembali ke keadaan kesedaran, saya adalah yang tenang dan luas, anda mengubah kimia badan anda. Anda beralih dari keadaan tidak koheren kepada koheren. Anda menghantar isyarat baru kepada gen anda, isyarat kesihatan, daya hidup dan kelimpahan. Anda secara literal menjadi tuan kepada biologi anda sendiri. Menstabilkan keadaan ini bukanlah tentang kesempurnaan. Ia adalah tentang kegigihan. Setiap kali anda hanyut dalam pemikiran lama dan kemudian dengan lembut membawa diri anda kembali kepada kesedaran. Saya adalah anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda sedang melatih semula otak dan badan anda untuk hidup dari diri anda yang sebenar. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah melihat bagaimana kebijaksanaan kuno dan sains moden kedua-duanya menunjuk kepada satu kebenaran yang luar biasa. Identiti sebenar anda bukanlah personaliti anda, badan anda atau kisah hidup anda. Anda adalah kesedaran asas saya. Adalah kesedaran sejagat yang sama yang menjadi sumber segala ciptaan. Anda perlu faham ini. Anda bukanlah seorang manusia yang mempunyai kesedaran. Anda adalah kesedaran yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia. Dua perkataan. Saya adalah bukanlah satu deskripsi. Ia adalah satu tindakan penciptaan. Setiap kali anda melampirkan label yang terhad kepadanya, anda sedang memprogramkan kuasa ilahi ini dengan batasan itu. Tetapi apabila anda berdiam dalam kesedaran tulen dan tidak terdefinisi, saya adalah, anda menyelaraskan diri anda dengan keadaan ilahi, satu medan potensi tak terhingga, di mana realiti bertindak balas secara langsung kepada kesedaran. Ini adalah pintu gerbang untuk beralih daripada menjadi ciptaan keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman anda. Anda tidak lagi perlu berjuang atau memaksa. Anda hanya perlu mengenali, mengingati dan menjelmakan kebenaran tentang siapa anda sebenarnya. Mulai hari ini, buatlah satu pengisytiharan sedar. Katakan kepada diri sendiri, mulai hari ini saya memilih untuk mengenali diri saya sebagai saya adalah. Saya adalah kesedaran tanpa had, sumber segala kemungkinan. Rasakan kebenaran kata-kata ini dalam setiap sel badan anda. Hidup dari ruang ini dan saksikan bagaimana alam semesta bersekongkol untuk menyokong diri anda yang sebenar.